Ni yang single tu kita tahu tau. Mana yang datang seorang kan. Dekat semalam ni nak set single ni, kita ada set single. Yang ni saya ambil set single daging salai masak lomak. Yang ni kita dah tambah dah portion dia. Dulu seorang makan ni kita tambah sikit portion jadi 2 orang punya makan lah. Ni 2 orang pun boleh share juga. Dalam set dapat sekali nasi dengan ulam dan juga sambal belacan kat belakang ni. Ada satu lagi air, boleh pilih nak TO ataupun air sirap. Kuah dia pekat. Yang ni kita resepi ni kita ambil daripada orang Negeri Sembilan tau. Sebab kita nak make sure rasa tu original macam kat sana. Siapa yang suka pedas boleh ambil menu ni, boleh minta extra pedas. Kita pun ada version yang extra pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita dah buat paste dia siap-siap, lemak dia cukup kan, rasa dia punya santan dia, dia punya pedas dia, dia punya rempah-rempah dia tu. Daging ni lembut. Lembut je. Orang tua boleh makan ni. Sebab kita potong dia tak nipis sangat dan tak tebal sangat. So mana peminat daging salai ataupun peminat masak lomak, mari cuba set daging salai ni. Peminat agak salam utama Gajah Utama. Lunch boleh, dinner pun boleh. Let's go.